Ramai yang baru nak mula simpan emas terus beli item kecil 1 gram, setengah dinar sebab nampak murah dan mudah nak mula kan. Tapi kalau tujuan anda nak cepat untung, hati-hati sebab ini silap yang besar. Kenapa pula? Sebab item kecil ni ada kos premium yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau harga emas naik sikit pun susah nak nampak untung. Solusi paling bijak, gunakan akaun emas Cap Public Gold. Dengan akaun emas Cap Public Gold, anda boleh mula serendah 100 dan kumpul gram demi gram dalam akaun. Bila cukup gram, barulah keluarkan emas fizikal bila-bila masa. Lagi menarik, bila anda konsisten beli setiap bulan, harga purata akan menjadi lebih rendah daripada harga semasa. Itu kelebihan pembelian melalui akaun Cap. Lebih fleksibel dan untung jangka masa panjang. Kalau anda nak belajar cara simpan emas dengan betul dan elak rugi sebab silap teknik, teruskan follow untuk lebih banyak ilmu kewangan, emas dan public gold.